Salam Arnina. Salam Zura. Tap screen guys. Dapat 50,000. Share live. Api kos hidup terus marak membakar. Salam Cik Lia. Salam semua. Waalaikumsalam. Salam Syah. Salam. Salam Mac. Salam Ishak. Salam Fariza. Salam Bunga. Salam Lan. Salam Jin. Tak ada screen guys. Korang dah buat lah challenge ni. 1, 2, 3 ni. Salam Apple Strawberry. Korang ni ramai guna apa, bukan nama sendiri ya. Bunga ada. Jin pun ada. Apple Strawberry. Lagi apa?
Macam-macam. Syaira Rish. Nama sendiri Rin. Salam. Salam Julia. Julia hari ni naik tingkap. Betul tak? Fee. Kenapa tak pakai nama sebenar? Korang camouflage Ada nak rahsiakan dari siapa? Boleh nama sendiri macam saya ni, Tarmizi bin Taha. Okey je. Julia, ramai nak dengar kisah awak ni. Dah janji hari ni kan? Husnul Khatimah. Sedap nama tu. Tukarlah balik daripada apple strawberry ni. Cerita biasa ni orang nak dengar. Satu lagi siapa? Siti Nedi. Tak screen guys. Salam Nick. Julia, macam mana nak naik ni? Tak ada invite punya button pun. You boleh request tak? Dia pandai dia hide button tu. Orang lain ada invite, dia tak ada pula. Pandai betul dia. Macam mana? Dia dah disable lah. Invite punya button. Dia kena request kat saya. Salam Azlin. Salam Latifah. Itu selalu jogging. Jogging saya bukan jogging, saya jalan tak pakai kasut. Breakfast jarang lah. Grounding lah. Tak screen guys.
Kalau umat, sihat lah. Bagus lah. Mana ada apa syarat yang manusia kena makan 3 kali sehari. Tak ada dia. Salah Akmar. Umat tu 1 meal a day. Salam Shima. Salam Benny. Okay guys, siapa nak tingkap? Nak share? Salam Fa. Salam Lilin. Thank you bagi gift. Permintaan saya tak terima. Saya tak keluar. Adik. Ya. Buat apa? Masih bilik. Nasib video buat apa? Tak kerja. Nak join live? Tak apa. Private tak ada masalah. Saya tak keluar pun dia punya notification. Oh yang kat bawah. Dia ni kadang tak tentu. Tapi dia bising lagi lah. Tu dengar dia naik tu. Dia kalau datang ni dia habis kacau semua. Start. Korang panggil dia. Salam Barita. Salam Umu. Okay guys, tak apa. So sesiapa yang nak share? Salam Lia.
Okay, hari ni kita tanya berkenaan challenge nombor 1 iaitu korang buat visualization kan. So nampak aliran di 3D ataupun ada benda yang korang boleh nak share ataupun untuk nak improve lagi korang punya visualization ke kan, boleh share, tak ada masalah. Salam Snyder. Salam semua. Salam Fatin. So guys, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Salam Zahra. Aziz masih belajar lagi Kena rajin buat tiap hari Bukan dalam tiap hari tu cuba buat banyak kali lah kena training lah, crystal clear, dapatkan rasa tu. Tak apa, kita semua dalam proses belajar it's all about training lah. Julia, you punya apa
saya cuba tengok you punya profile ni tak ada button invite tu. Aku salam Yasin. Dia nak tanya, bila kita dah biasa visual, akan ada satu masa di 3D tiba-tiba kita sendiri bayangkan. Maksudnya ada masa di 3D. Normal tu. Bila kita dah biasa visual kan, dalam 5D kan. Teruskanlah Syairah. Deja vu ke? Tak ada. Sebab badan kita ni tak dapat membezakan so you kecilkan lagi lah dia punya interference dia. So nanti 5D, 3D dia macam ni je. Faham tak? Kat depan korang tu tak ada apa pun, kosong je sebenarnya. Semua dunia korang ni semua dalam ni, faham tak? Korang faham tak? Okay, macam ni lah saya tunjukkan analogi korang sebenarnya tak pergi mana pun. Contoh macam ni kalau katakan korang tengok wayang kan. Betul, korang tengok wayang. Kita duduk sendiri je. Kau tengok betul tak? As a observer. So korang stay kat tempat duduk orang kan. Jadi korang hanya tengok lah, korang tak involve pun, maksudnya dari segi emosi pun. Kalau kata attach emosi pun setakat masa tengok video, tengok wayang tu je lah, clear kan? Tapi kalau dalam real situasi pun korang di tempat yang sama, okay, korang duduk sebenarnya, ini analogi dia, tapi wayang tu is part of you. Faham tak? Tak ada lag langsung. You got what I mean or not? Faham tak? Salam. So kita ni dah jadi part of wayang tu. Kan kita interact semua. Nampak tak? Tapi masalahnya bila kita jadi part of wayang tu, kita attach. Faham tak? Terlampau attach. Tapi realitinya dia just wayang aja. Nampak? Itu yang kita kemelekatan emosi. Dia punya wayang tu kan macam VR tau, pakai apa. Tapi dia perfect lah, maksudnya bukan 1D 2D kan, dia memang perfect punya. Begitu sepatutnya kita dalam hidup ni. Faham tak? Maksudnya macam mana yang kita tengok wayang tu, sepatutnya kita dalam keadaan tu as an observer. Faham tak? Kita tak bergerak pun sebenarnya, cuma kesedaran kita yang bergerak. Faham kan? Tu yang kita panggil observer.
Semua faham kan? Kita macam tengok wayang, tapi kita part of wayang sekali. Alah. So wayang tu sebenarnya dia akan, kalau wayang kan dia akan tunjukkan kita punya video, dia punya video kan semua kan nampak semua bergerak lah. Kan? Semua bergerak, gerak. 50 frame per second lah lebih kurang. Gerak. Macam tu sebenarnya hidup korang ni. Macam kami tengok dok lah. Betul. So itu yang saya kata 0 point tu. 0 point ni observe je kan. Tapi masalahnya korang tak duduk diam kan. Cuma korang nak control. Macam wayang screen, tapi kita part of sepatutnya kita observe je, betul. Tapi dalam sebab wayang tu is part of us sekali, tapi kita banyak kacau, interference. Kita tak 0 point, faham tak? Kita kacau sana, kacau sini, kita melekat emosi kan. So bila korang faham ni, so lagi senang korang nak maneuver hidup ni, betul tak? Lagi nampak clear, faham tak? Kadang bila macam rasa nak havoc sikit kan, rasa nak risau sikit kan, main ke depan ataupun main ke belakang ke, reflect balik lah. Aku sebenarnya duduk pegun je. Sepatutnya aku as an observer. Faham? Betul Lilin. Macam mana kita diam tengok wayang kan? Macam tu ya juga. Tapi bukan maksudnya bila korang 0 point ni korang tak buat apa-apa, tak. Kan? Korang buat macam biasa, yang korang faham dengan 0 point ni korang bekerja. Yang maksudnya 0 point ni, hard structure ni, 0. Tenang. Kita still observe, being neutral, tapi kita buat tindakan, kita kerja kita apa yang kita buat sebelum kita tahu 0 point ni kan. Tapi beza dia ni state dalaman ni. Hard structure, tenang. Betul tak? Kalau faham, komen faham. Tak bersangka-sangka. Jadi mudah. So analogi ni bila korang faham, korang jangan react lah. Okay. So korang dah automatic dalam sistem kegelimpahan Allah kan. So bila datang benda-benda yang worry tu kan, takut esok tak makan kan. So apa yang korang kena buat adalah tenang je. Faham tak? Sebab ingat tak saya cakap semalam? Saya cakap apa? Sistem Allah ni dia memang serve korang. Nature serve you. Betul. Saya nak cakap semalam pasal hidup ini percuma. Betul tak? Tapi fikiran kita ni tak yakin kan. Tu yang korang kata syaitan yang menjanjikan korang kemiskinan kan. Tu fikiran lah. Bukan ada makhluk yang bertanduk pun. So default sistem kita adalah kegelimpahan.
Tapi sebab kita yang ganggu gugat alam ni, di mana kalau kita tengok alam-alam kan, makhluk alam ni semuanya tenang je. Semuanya flow kecuali manusia. Kan? Betul tak? So default system kita adalah sebenarnya apa? Percuma. Betul tak? Okay, cuba kita listkan. Tak apa, saya ulang balik macam semalam kan. Nafas apa? Nafas percuma kan. Burung tenang. Okay. Lagi apa? Udara percuma. Cahaya matahari percuma. Air hujan percuma. Kasih sayang percuma. Tidur percuma. Lagi apa? Jantung berdegup percuma. Tiba-tiba kalau katakan trigger nak beli rumah, tiba-tiba keluar pula first, mana ada duit? Ada tak macam tu? Betul tak? Ya, ada. Tiba-tiba katakan aku ingat nak beli Mercedes lah. Terus auto identity blueprint korang. Terus trigger, mana ada duit? Kan konflik tu. Julia dah tak ada macam tu. Maksudnya dia punya sistem memang sistem kegelimpahan lah. Kalau katakan pipe tu besar ni je, tapi dia punya besar. Tapi dia tak boleh nak invite lah. Segalanya fikir duit. Kan? Tapi at the same time, korang mengakui bahawa nature serve aku. Kan? Kenapa benda-benda macam ni aku perlu cari duit? Korang pernah terfikir macam tu tak? Siapa rasa dia tak pernah terfikir? Cik komen. Cik dah bercampur, betul. Kesalahan kat apa? Kalau pernah tu ada kesedaran lah. Tak pernah terfikir lah. Bila terfikir je, Osiri pun masuk survival mode, betul tak? Amy, ini bagus visualize. Pernah terfikir? Pernah tapi STL. Nampak tak? Benda tu auto datang kan, blueprint lama tu. Kan? Bro, jom beli motor BM ni yang besar ni kan. Tak fikir mana aku dapat duit lah. Kata nature serve. So default system kita adalah apa guys? Free. Kan? Betul tak? Okay, komen. Default system free. Default system aku adalah free. Tulis. Snyder kalau nak terbalik dengan Faidi boleh, apa tak boleh pula? Ini adalah latihan dia tu. Default sistem aku adalah free. So bila korang tanamkan benda ni, default sistem aku adalah free. So osiri korang akan lagi smooth, betul tak? Komen, default sistem aku adalah free. Macam rumah tadi kan, yang korang target contohnya 1 juta kan, mustahil ke korang kena tiba-tiba ada orang bagi free? Mustahil ke? Tak kan? Dalam dalam quantum field,
Semua ada apa orang kata kemungkinan betul. Betul. Kenapa aku nak kena bayar? Dia sampai tahap macam tu lah. Faham tak? Bukan maksudnya korang dapat free tu memang orang akan bagi sebiji, tak. Mungkin orang bagi duit daripada bagi duit untuk korang beli free juga tu. Faham tak? Dia macam-macam cara lah. Faham tak? So apa yang kita nak tekan kat sini adalah ni, nak mantapkan lagi state dalaman. Ya, cahaya. Cuba korang tengok, fikir balik sebelum adanya orang kata instrumen duit ni kan. So macam mana hidup diorang? Kan? Macam duit pun yang beri nilai adalah kita kan. Kalau tak, dia hanya kertas je. Dia sampai tahap kan, alah free, alah kejap lagi datang tu. Ada tu. Orang kalau tak faham, dia mungkin nampak benda dia ni macam arrogant lah. Tak. Kan? Yakin dia tu. Apa dia? Rumah. Berapa juta? 2 juta. Okey. Tak apa. Nanti crystallize tu. Dia macam tu. Betul tak? Macam yang contoh yang saya buat dulu kan, pasal berkenaan dengan Mini Cooper tu kan. Dah ada Mini Cooper kat rumah kan, tapi dia orang nak bagi. Apa hal pula nak bagi kat aku ni? Aku dah ada, betul tak? Sebab rasa tu dah tak perlu kan. Macam tu jugalah yang saya nak cakap hari ni. Nak bawa rasa tu. Dok, ada yang tanya tak dapat tanah free tadi, Dok. Siapa tu? Siapa yang dapat tanah free Menarik ni. Saya dapat free. Ni apa pula ni? Memang noise. Tok Ibu Arfan dapat tanah free Relax je dia. Boleh share Tok Ibu Arfan macam mana dapat free. Nampak? Sebab korang yang letakkan syarat tu, faham tak? Apa-apa hal pun, berapa aku nak kena sediakan duit ni kat mana loan aku. Korang dah kecil kan sistem apa? Sistem kegelimpahan dia. Ayah mertua bagi. Pak.
So masalah kita apa tau? Kita yang hadkan hanya satu jalan aja kan. Sedangkan pintu Allah nak bagi rezeki ni beribu-ribu. Buat apa kerja sedangkan semuanya percuma, betul? Sebenarnya kalau faham yang saya terang tadi kan, korang duduk sebenarnya. Duduk tengok je. Kan? Kesedaran korang yang bergerak. Sama juga korang pergi vacation ke kan? Pergi kat mana? Luar negara katakan, pergi kat LA katakan. Sampai sana terus kena apa? Jet lag kan. Sebenarnya korang tak bergerak mana pun. Cuma masa tu otak tengah nak adjust lah. Bagus tu Ibu Arfan. Dia nak, sebab dia tahu bahawa sistem ni semua free. Tak nak LA, nak Vegas. Vegas saya dah pergi kat dulu. Tak apa Nat, nanti dapat tu. Yakin je. Masa tu dia tak jumpa dia kat Vegas tu. So guys, ada apa nak share pasal yang challenge 1 ni? Gelap ni. Challenge 1, challenge 2. Okay, challenge 3 ni ada siapa nak share tak? Maksudnya bila kita kata terima kasih ya Allah, dah settlekan masalah aku. So korang nampak macam mana proses tu, sistem Allah menyelesaikan masalah tu. Kalau ada siapa nak share, sila-sila. Semalam saya tengok pinggan je. Hari ni dia senyum dia yakin lah kan. Ada anak bagi, nampak. Tahniah Nuris. Nuris, apply terus. Memang dah ada dalam quantum field. Cuma you kena yakin je. Sebab apa? Default sistem kita apa? Free. Cuba kalau setiap kali korang bayar kan, detik kena mati. Default sistem aku free. Default sistem aku free. Detik. So pun nampak aliran ni kan. Aliran daripada sistem kegelimpahan. Nampak. Ni lagi halus lah. Katakan nak terdetik nak ni, tak apa lah. Default sistem aku free. And then nanti korang tengok nanti. Memang betul-betul free. Saya dapat umrah 2 kali free. Tahniah Ibu Arfan.
apa yang crystallize. So bukan daripada luar, faham tak? Daripada dalaman korang kan. So benda bila heart and brain coherent tu yang dia keluar. Jadilah matters kan. Macam mana nak menang cabutan bertuah? Jangan hadkan kita kaya dengan cabutan bertuah. Tapi kalau nak masuk boleh. Tapi yakinlah korang dah dapat and then lepaskan. So pemahaman yang saya tunjuk tadi, yang saya cerita tadi kan, berkenaan dengan macam mana analogi bila korang tengok wayang kan, dan reality korang memang stay kan. Okay, itu sebenarnya saya nak instill kat dalam diri korang bahawa apa-apa hal pun tenang je. Betul tak? Adakah benda tu membantu? Kalau membantu, komen. Membantu. Kalau noise buat kita rasa malu minta dengan Allah. Alamak, korang minta. Dia memang dia nak bagilah. Tak payahlah nak, Sam. Tak payah nak acah-acah malu. Kan? Kau tak minta pun Sam dia bagi. Sangat bantu, betul tak? So bila korang terfikir nak huru-hara nak mengejar kan, cuba fikir balik analogi tu. So pemahaman tentang observer tu kan, dia lagi dalam lah, lagi membantu kan. Sam ni malu pula kat apa tiba bila orang kaya dia pula terasa pula kan, asal aku tak kaya. Macam mana nak lepaskan tanpa terikat hasil tu? Sebab sering terfikir-fikir. Kita kenat, kalau dalam keadaan macam ni, kan you potong terus. Dapat pun okey, tak dapat pun okey. Cakap dalam hati. Suara saya tak dengar ke? Dengar kan? Salam Amin. Salam Zam. Salam Atisa. Okay guys, siapa nak share lagi berkenaan dengan ni challenge nombor 3 ni? Bila ada masalah,
Bila ada noise terima kasih Allah kerana settlekan masalah ni. Dan korang nampak tak bagaimana sistem dia membantu. Betul. Dapat okey, tak dapat pun okey. Itu baru 0 point. Kan? You tak kacau medan Medan stabil. Tak dapat cuba lagi sampai berjaya. Betul. Kalau keluar 3D benda yang tak selesa, kena react. Buat tak tahu je. Kita anggap dia data. Hidup ini mudah, jangan attach. Betul. Altesa, tahniah ada aliran di 5D There's nothing outside you, betul. Kalau tubuh seorang sedang sakit, adakah itu juga data dok? Ya. Faham korang kena tahu bahawa sistem Allah ni adalah sistem abundance Default sistem kita adalah percuma Faham tak? Tu kadang-kadang bila kita pelik juga kan. Ada orang cakap hidup ni rasa tak cukup kan. Cuba korang tengok apa ciptaan Allah Udara pernah habis ke? Tak pernah habis Matahari pun tak pernah minta fee pun kan. Hujan turun guys, oksigen kan, semua dia bagi semua kan. So default sistem Allah ni adalah abundance. So persoalannya bila korang mula percaya bahawa hidup ni susah kan. So bila korang rasa percaya bahawa rezeki ni memang susah, memang tak cukup kan. Kemudian survival mode kan, korang dalam survival mode scarcity kan, blueprint scarcity. Itu yang sistem akan membuktikan lagi apa yang korang pancarkan tu
Sebenarnya ada dalam Quran guys kan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah kan, kamu tidak mampu untuk menghitungnya kan. Hidup ni keras. Halo, Assalamualaikum. Dalam ni, ramai Hindu kan. Hidup keras Hidup ni kena keras. Hidup keras. Hidup ni keras. Ramai Hindu. Lawyer Ya, Fizi. aduh. Subhanallah. Okey macam sambung sikit lagi tadi macam so yang buat benda macam tadi tu adalah blueprint lama kita yang mengajar kita scarcity tu tau. Macam yelah dari kecil kan hidup duit susah kan, jangan berangan lah, tak cukup tak mampu. So lama-lama oseri tu anggap benda tu normal lah kan. Sebab tu saya banyak buat challenge kan. Challenge 1, challenge 2, challenge 3 kan. Cakap yang tadi kita bincang apa? Bila korang nak bayar letaklah mati default system aku ni sebenarnya free kan. Tapi tak apalah, bayar je lah. So berbalik pada yang benda-benda asas lah, noise tu kan. Janganlah cakap benda-benda yang negatif kan, tak cukup, tak ada. Apa-apa pun pause dulu Emosi tu datang ya. Rindu, sayang tu semua datang kan. Salam Siti Murni. Siapa nak share? Naik tingkap. Waalaikumsalam. Ramai. Lawyer Fizi sekarang ni dia sibuk kan. Sibuk menghadapi data-data. Dok, sementara kalau ada orang lain, ada orang lain nak kongsi ke? Tak ada pula. Tak ada? Okey, tak ada. Saya mungkin macam saya update Dok petang tadilah. Macam mana saya menghadapi data-data yang mencabar jugalah kan dalam beberapa ketika ni. Dalam seminggu dua ni ada benda-benda yang data dia datang kerap sikit lah kan. Benda yang sama tapi data tu kerap sikit. Tapi Alhamdulillah bila kita memilih untuk tenang kan, kita menstabilkan medan sebab kita tahu kita tak boleh nak kontrol benda di luar kan. Macam Dok katalah, semua benda tu daripada dalam, nothing outside kita yang boleh kontrol kita kan. So walaupun nampak data tu mengganas, tapi kita memilih untuk tenangkan kita, bukan pergi tenangkan dia. So happen to be benda yang sepatutnya ni dia collapse lebih cepat bila kita tak ganggu dia punya ni kan. Tak ganggu dia punya alignment dia tu. Jadi Alhamdulillah benda yang sepatutnya kita jangka lambat lagi dapat set awal. Dan benda yang orang tu cuba push macam saya beritahu doktor tadi kan, yang lawyer tu nak push. Betul. Tapi Alhamdulillah hakim tu berpihak di belah kita kan. Sebab kita betulkan medan kita dan kita jaga pancaran kita. Jadi Alhamdulillah saya nampak pendekatan yang menjaga medan, tak kacau, dia punya tak desak hasil, lebih kepada menjaga dalaman kita,
tidak terkesan dengan benda-benda luar, walaupun dia datang kadang-kadang tu macam mengejek kita kan. Macam cerita Doremi kan. Macam apa? Cerita Doremi kan. Jadi kan macam cermin tu mengejek, tapi malah macam aku dah tenang, kenapa kau macam gitu kan. Macam tu. Tapi sebenarnya kita jangan macam bila kita tengok macam dia macam mengejek kita tu, cermin tu, kita jangan terkena lah permainan dia. So kita tetap juga jaga state kita kan. So alhamdulillah bila kita memilih jaga state, walaupun keadaan luaran kita tu, data-data gitu tak seperti mana yang kita lagi, dan kita yakin bahawa engkau ni tak ada apa-apa kesan pun, kau tak boleh kesan pada aku tetap memancarkan yang baik-baik. So alhamdulillah dia yang ikut kita juga, akhirnya ikut frekuensi kita, sebab frekuensi yang tak sama dengan kita tu sendirinya dia akan menjauhi kita lah. So alhamdulillah saya kata sama-sama lah kita semua, kalau ada sesuatu cabaran di luar, ada je, sentiasa akan ada je, habis satu lagi cabaran kan. Tapi benda-benda yang macam gitu tu, kalau kita boleh bermula dengan yakin bahawa di sisi Allah itu banyak infinite probabilities yang boleh berlaku, macam saya cakap kat Dok tadi kan, buat apa saya nak ikut pemikiran saya yang hanya nampak satu possibility, sedangkan saya boleh serahkan kepada sistem Allah yang ada infinite probabilities. So alhamdulillah saya memilih cara macam tu. Saya memilih bila saya nampak je satu benda yang stuck, saya terus je, ya Allah aku serahkan kepada engkau yang mempunyai infinite probabilities. So saya tak pegang image tu di situ. Saya tak pegang image tu. Saya umpama kalau kita leraikan dia lah, maksudnya walaupun kita nampak dia ni perangai macam tak berapa nak semenggah sangat kan, perangai macam hampir kan. Tapi kita jangan pegang emosi kita tu. Kita macam umpamanya kau tu aku leraikan, umpama dia tu macam apa, kita buat istana pasir kan, macam kita lerai macam tu je. Dan aku nak apa yang ya Allah Tuhanku, aku nak infinite probability kau, aku nak serahkan hal itu kepada infinite probabilities tu. Aku tak nak yang apa yang aku nampak sekarang ni kan, sebab benda ni bukan benda yang mutlak pun. Dia sekadar benda yang datang seketika je kan. Jadi so alhamdulillah lah, bila kita walaupun dia mengejek kita lagi kan, walaupun macam kau ni melawan aku ni kan, tapi aku tak nak lawan, aku tak nak kan, aku relax je. So aku leraikan kau, aku nak hidup dalam Allah yang memberikan segala kemungkinan ni. So saya hidup dengan sistem itu, sistem Allah yang infinite probability tu lah. Dan of course lah di dalam 5D kita, maknanya di sisi Allah dah bermacam-macam solution. Dan kita kena yakin bahawa setiap Allah Ta'ala bagi penyakit akan ada ubat. Setiap yang susah ada yang mudah. Setiap yang miskin akan ada yang kaya. Okay, contoh bila kita tengok keadaan kita masih miskin. Contohnya data kita sekarang pada diri kita, pada akaun kita, katalah kita kata miskin lah, maksudnya tak ada duit. So kita kena yakin bahawa bersama dengan tak ada duit tu, dah potensial banyak duit. So maknanya saya tak perlu bimbang akaun saya tu sikit duit, sebab setiap susah ada senang. Setiap yang tiada ada yang ada. Setiap yang sikit ada yang banyak. Setiap yang miskin akan ada yang kaya. Cuma kalau kita nampak pada luaran, kita akan terikat dengan data miskin. Kalau kita ikat kita dengan Allah yang infinite probabilities, kita akan nampak kaya ada bersama dengan dia. So kita pegang yang kaya tu lah. Kita pegang yang kaya tu. Kita pegang yang sihat itu. Kita pegang yang kalau sakit sihat. Kalau kurang, yang kita pegang yang banyak tu. Macam tu. So jadi kita jadi orang kata apa, tenang lah. Sebab kita tengok, tak ada duit. Okey. Maksudnya pasti ada duit dengan sebelah dia, sebab memang Allah bagi berpasang-pasang. Cuma tinggal lagi, kalau coin tu kita maintain, kita pegang dengan frekuensi kita tu, kita buat pancaran, aku tak ada duit. Duduk dekat coin yang tak ada duit tu. Kan, sisi yang tak ada duit tu. Tapi sebenarnya di balik yang belakang tak ada duit tu, dah ada potensial ada duit. Cuma kita tak tukar sebab kita yang ikat dengan pancaran kita. So bila kita nampak je tempat tak ada duit, bersama dia dah ada duit banyak. Yang sakit, bersama dengan dia dah ada yang sihat. Kita tengok yang sikit, bersama dengan dia ada yang banyak. Cuma kita duk nampak sikit.
tukar je lah ke banyak, sebab di sisi Allah tu dia hanyalah infinite probabilities, dia boleh berpusing je kan. Jadi itulah, bila macam tu alhamdulillah dapat berlatih kan. Lebih banyak benda tu, lebih banyak kita berlatih. Macam itulah. Sebab betul sih, masalah ni memang takkan hilang noise ni. Sebenarnya benda tu yang membuat kita, orang kata, yelah orang kata kalau kita dah skill kan, kalau apa-apa pun kan, kalau dah ada skill tu, kita faham mekanik dia kan, memang orang kata, sebab apa, kita cuba compare dengan dulu, bila datang noise ni, kita pun tak faham apa benda sebenarnya kan. Betul. Kita bukan nak, yelah benda tu duk melekat kan, kita pun tak tahu benda tu melekat, segala benda memang tak ada ilmu langsung lah. Tak ada lah. Jadi bila faham dengan ilmu ni, memang orang kata rahmat lah sebenarnya. Betul. So macam apa lawyer Fizi cerita tadi berkenaan dengan total submission kan. So penyerahan lah sepenuhnya balik pada penyerahan pada Allah lah. So dia soalan macam ni lah, bila serah tu kan, jom karaoke macam maksudnya happy dia macam tu kan. Tak nak fikir lagi kan, korang just tenang jaga medan je. Ibarat lah, contoh lah, tak perlu nak sedih kan. Sebenarnya kalau kita sedih, berarti kita tak yakin pun masa tu. Kalau kita yakin, betul. Kalau kita sebenarnya, kalau kita macam tadi kan, kita dah nampak tempat yang tiada tu akan ada je bersama dengan dia kan. Maksudnya tempat yang susah tu akan ada mudah, tempat yang sakit akan ada sihat, dia datang berpasang. So kalau kita sedih, berarti sebenarnya kita tak yakin pun apa yang kita konon-konon kata adanya mudah tu kan. Sebab sedih tu yang sebenarnya menjadikan dia maintain dalam data begitu. Sebenarnya dia boleh bertukar kalau kita memilih untuk melepaskan yang sakit itu kepada asalnya kan, kepada Allah lah. Betul. Sepatutnya dia terlepas lah, dia tak boleh nak jadi sakit dah, sebab dia dah terlepas, dia akan jadi sihat. Sebab kita dah lepas pada sistem Allah yang ada segala potensi tu. Begitu juga miskin. Kita miskin, lepas tu kita pun sedih. Tapi kau kata dalam 5D kau kaya raya, tapi kau sedih, berarti sebenarnya kita tak yakin. Bila kita tak yakin, kita sedang pegang miskin itu sebagai identiti kita kan. Jadi kita tak yakin pun. Kata kaya kan, sepatutnya kalau kaya, nampak dia tak miskin, yakin ada kaya bersama dengan dia, gembira dengan rasa cukup, bersyukur, dia terlepas lah, dia akan bertukarlah menjadi kaya. Sebab identiti kita tu dah jadi kaya. Tapi malangnya kita ikat dengan sedih, ya ke tak ya, bila lagi, boleh ke tak boleh. So benda tu akan kekal lah, akan maintain. Itu yang saya rasa benda-benda gitulah yang bila kita ada peluang berlatih sampailah bila datang tu kita sangat stabil. Datang susah je kita tengok. Okay, maksudnya dia datang bersama dengan mudah. So jom kita tukar mudah dia tu. Sebab dia mudah tu masih ada dalam bentuk probabilities. Sebab yang keluar ni dalam bentuk yang dah nyata kat 3D kan. Tapi bersama dengan dia dah ada segala potensi. Jadi kita sepatutnya kena nampak ada potensi dan biar dia berubah lah. Sebab korang ni saya yakin sampai tahap kan, wah bila datang data berat kan, ini sekejap lagi datang lah data bagus ni, aku tunggu je, nampak. Tak boleh macam tu sekali. Sebab yang elektron ni dia akan equalize dengan proton dengan neutron. Dia mesti sama kan bilangan tu. Memang ada dalam Quran pun, setiap yang apa akan datang benda yang baik, yang lebih kurang macam tu lah ayat dia. Di sebalik susah tu, fa innamal usri yusra kan. Di sebalik yang susah itu ada yang kemudahan dia kan. Itu sebenarnya penerangan berkenaan dengan struktur elektron tu lah, dengan proton dengan neutron tu. Sebab lagi tu ayat yang Allah tidak akan datang apa yang benda yang kita tak boleh nak hadapi lah kan. Betul. Ayat dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Tuhan tidak akan uji kita lebih daripada kemampuan kita kan. Sekali harap lah.
Ah, salam Dian. Macam tadilah sedih kan. Tak ada point pun sebenarnya nak sedih. Sedih tu sebenarnya kita tak yakin lah kan. Kalau yakin, jom karuk. Kan? Itu contoh dia lah. Betul. Macam saya nak share sikit lah, ada sahabat yang ada masalah apa buah pinggang kan. Kemudian saya ajar berkenaan dengan orang kata bagaimana kita nak attachkan penyakit tu dari diri kita kan. Kemudian saya suggest dia untuk buat lepas solat subuh kan, buat macam some sort like meditation lah 30 minit tu. Dia ubah, dia apa, dia separate kan penyakit ni dengan diri dia and then Alhamdulillah baru ingat dalam seminggu kot dah banyak perubahan sebenarnya. So dia dah rasa diri dia sihat kan. Kalau pergi kat hospital tu memang level dia tu memang doktor dah prepare buat tapak lah untuk dialisis. So hanya dengan teknik separate kan tu. Faham tak? Maksudnya ada data penyakit ni kan. Penyakit ni bukan diri aku kan. Diri aku yang sebenar-benarnya memang tak ada penyakit CKD ni kan. Aku sedar, aku terima dan lepas kepada kau. La haula wala quwwata illa billah kan. Dan dia bayangkan diri dia sihat, bahagia kan. Fokus betul-betul lah. So ingat hari ni hari yang ke-7 kan. Tu Alhamdulillah lah kata banyak perubahan kan. So itu yang sebab bila kita kemelekatan pada penyakit tu, tu yang dia tarik. Lihat diri sihat di Faidi, ya betul sebab Faidi ni memang diri kita yang sihat kan. So bila kita yakin sihat kat Faidi kan, so dia akan 3D ni dia akan ikut Faidi kan, untuk sihat. Faham tak? Dia akan mesh lah. Sebab apa guys, 3D ni dengan 5D ni same platform sebenarnya. Kan? 5D ni bukan location kena faham. Macam mana nak faham 3D dengan 5D ni satu tempat, tapi kualiti yang berlainan lah kan. Kualiti berlainan. Ada hadis Rasulullah lah, dia kata Muhammadun kal bashar lai kal bashar. Maksudnya ayat dia, Muhammad tu seperti manusia tapi bukan seperti manusia biasa, seperti mana batu dan juga delima. Maksudnya kita, kalau kita ada kesedaran, tingkat kualiti diri kita tu meningkat. Walaupun kita nampak struktur badan kita sama, maksudnya nampak macam batu, tapi bila kita ada kesedaran, kita bertukar menjadi batu delima. Lain kan kualiti dia. Kualiti dia, nilai dia, shining dia tak sama. Sama juga bila kita nampak macam kita diri yang sama pergi kerja, body yang sama, muka yang sama, rambut yang sama, spek yang sama, tinggi yang sama, tapi pergi dengan kualiti kesedaran, maknanya dah jadi batu delima. Dulu kita batu cincin biasalah. Cincin biasa, batu biasa je. Warna merah sama merah tapi shining tak sama. Bentuk sama tapi harga tak sama. So samalah orang yang ada kesedaran ni, bila kita ada hidup dalam 5D, di dalam dimensi 3D ni, dia takkan sama dah. Takkan sama cara kita berinteraksi, cara kita melihat, cara kita
menyantuni orang, cara kita buat kerja, cara kualiti kita semua tak sama. Macam tu. Jadi itu yang kita kena tingkatkan. So apa yang doktor ajar kita sekarang adalah meningkatkan macam osiri ke semua tu adalah menjadikan diri kita walaupun nampak sama tetapi sebenarnya jauh berbeza dah dari segi kualiti diri kita, kan, dari segi kehadiran kita satu tempat tu, pancaran kita tak sama dah. Sama juga macam kita duduk sini, ada situasi yang sepatutnya dulu kita marah, kan, maksudnya kalau dulu ni memang saya akan marah punya dia kata, tapi kerana saya pergi sekarang ni dengan kualiti yang berbeza, maksudnya dengan kesedaran 5D menjadi batu delima, shining saya tu dah lain. Maksudnya saya tak marah, saya boleh dengar, saya boleh tenang lagi, saya boleh rasional pada waktu tu, saya tak sembuhlah perkataan yang berat-berat, saya tak macam tu. Jadi itu yang sebenarnya yang kita nak meningkatkan kualiti walaupun nampak kekal je dekat 3D, takkan kita nak hilang daripada dunia ni kan. So kita tetap 3D. Tapi pada kesedaran 5D. So kita upgrade lah nilai kualiti kat dalaman kita tu. Betul. Baik, kongsian. Tuan, frekuensi 5D sama ke dengan 6D? Lain. Maksudnya 6D ni dia lagi tinggi. Faham tak? Dia punya ketenangan semua lah. Dia punya kebijaksanaan semua lagi tinggi daripada 5D. Tawakal dia whatsoever lah. Maksudnya dia punya kesedaran lebih matured lah, lebih matang. Okay, ada apa-apa nak tanya? Kita ada 2 minit lagi. Sampai pukul 10. So hari ni kita sentuh apa tadi? Default sistem kita free. Default sistem aku free. Tulis komen. Default sistem aku free. So tanamkan benda ni. Bukan apa benda ni, lagi yakin lah. Ni sebenarnya apa ayat-ayat ni sebenarnya? Untuk lagi yakin kan, bahawa rezeki tu memang abah akan ada dalam berbagai-bagai cara kan. Tak adalah korang duk terfikir mesti dengan duit kan. So lagi halus menghalusi kan. Sebab kita dah belajar dengan tengok daripada semua angle kan. Kalau korang tak kaya tak tahu lagi lah. Betul tak? Tak apa, sekarang ni kaya kat 5D dulu. Lepas tu lama nanti dia akan turun. Terus jadi dunia korang. So faham tak? Betul. So tanamkan benda ni. Apa-apa pun default lah. Nak beli rumah 1 juta kat tepi pantai. Kalau sebelum ni duk fikir mana nak cari duit. Sekarang ni dia punya auto dia blueprint dia kan. Dulu mana nak cari duit. Sekarang ni blueprint baru. Default sistem aku free. Sampai macam tu. Boleh? Boleh tak? Komen boleh. So itu benda trigger pertama boleh. Macam tu lah. Dan satu lagi korang sharing, alirkan. Alir tu penting aliran tu supaya yelah dia flow tau. Flow ni macam-macam korang boleh share ilmu. Saya punya video tu kan, korang repost lah balik.
Kan korang share lah kan. Itu pun mengalir juga. Yang video pendek-pendek yang saya buat tu kan. Mudah je. Faham tak? Terima kasih Fiza yang sharing tu, terima kasih. Mudah je flow. Repost, share dalam korang punya apa story ke kan. So okay guys, terima kasih kepada Lawyer Fizi hari ni. Ramai yang rindu. Terima kasih Dok. Terima kasih semua. So moga hari ni korang dapat sesuatu yang bagus lah InsyaAllah. Amin. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.